Kak, nasi lemak satu kak? Sama satu, okey boleh. You buat apa kat sini? You yang buat apa kat sini? I datang sini nak makan nasi lemak lah. You buat apa kat sini dengan apron bagai? I duduk sini, I kerja sini lah. Kerja sini pula. Dah, I nak nasi lemak lah. I lapar ni. Tak ada. Habis. Balik. Apa benda yang habis ni? Itu lauk sikit punya banyak. Apa yang habis? Dah ni semua orang dah booking dah. You balik. Booking apanya? Makanan banyak, customer tak ramai. Untuk you semua dah tak ada dah. Habis. Professional lah. I datang as a customer kan. You kerja sini kan. Layanlah I as a customer. You I layan sebagai customer lah ni. Tak ada. Faham tak? Apa yang tak ada? Tu apa? Ni apa? Ni semua orang dah booking. Ni semua lauk kan? Apa yang tak ada? Dah you pergi balik. Saya tak boleh I datang nak makan lah. Professional lah. Kan bagi tahu bos you orang. Bagi tahu pula. Memang makanan dah habis. Apa ni? You nak I buta apa? Professional lah. Professional please lah. Tolonglah. I tahu lah perangai you teruk. Sebab tu I tinggalkan you. Tapi you as a pekerja, professional lah sikit. You jangan rasa you tu bagus sangat, okay? I dah kata makanan habislah. Ni semua orang punya. You datang lambat buat apa? Orang mana? Customer lah. Customer mana? Tunjukkan aku sekarang. Customer mana? Ni, tu. Customer mana? Semua. Professional lah. I nak makan lah. Please lah. You balik. Balik pula. Macam ni lah. Senang cerita lah. Okay? I doakan you esok kena buang kerja, naik jerawat penuh dekat muka you. Lepas tu balik nanti tayar kereta you pancit. You sampai santau you. You tahu pakcik I bomoh power kan? Kau ajar lah mulut you ni. Apa yang kau ajar? Dah. Malas nak layan orang macam agak ni. Muka je lawa. Perangai macam tai. You pergi balik. Alah, sampah buang lah ni. Mana bos? Bos buang lah dia ni. Pekerja ni tak guna lah. Masalah. Dah lah curang aku. Alah. Bajet je. Balik. Balik lah ni. Alah.